Realiti sebenar Liga Tempatan Malaysia. Kenapa kurang diminati? Apabila bercerita mengenai liga kita, kebanyakan dari kita tak tahu pun apa yang terjadi. Tetapi apabila bercakap mengenai pasukan kebangsaan, lain pula reaksinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Bila bercerita mengenai bola sepak tempatan, ada dua topik sahaja yang akan terlintas di dalam kepala kebanyakan rakyat Malaysia. Satu, pasukan kebangsaan, dan yang kedua, Liga Tempatan. Tapi kalau korang perhatikan, kedua-dua perkara ini memiliki peratusan peminat yang berbeza-beza. Bagi aku ini pelik. Sebagai contoh, Liga Perdana Inggeris. Walaupun peminat bola sepak di England meminati kelab yang berbeza-beza, namun kebanyakan rakyat di sana meminati liga mereka. Dan apabila bercakap pasal pasukan kebangsaan, peminat dari apa pun kelab akan bersatu menyokong bendera yang sama. Keadaan itu sangat berbeza compare dengan situasi di dalam negara kita. So, kenapa rakyat Malaysia kurang berminat dengan Liga Tempatan? Dari segi penonton di TV, susah kita nak nilai, memandangkan data itu sendiri sukar untuk aku dapatkan. So, kita cuma boleh compare dengan jumlah kehadiran penonton di stadium sahaja. Sepanjang 10 tahun kebelakangan ini, dari tahun 2015 hingga tahun 2019, purata kehadiran adalah di bawah 7,000 penonton, dan selepas tahun 2019 jumlah purata ada naik sedikit, namun selepas musim Covid masuk tahun 2022 jumlah purata semakin menurun. Tolak tambah dengan peminat yang tidak berkesempatan ke stadium dan hanya menonton di saluran media juga masih tidak lebih dari purata 10,000 secara total, termasuk penonton di stadium tadi. Kecualilah beberapa perlawanan tumpuan, termasuklah perlawanan akhir yang mana purata penonton memang akan meningkat sedikit. Bagi pendapat aku sebagai seorang peminat bola sepak tempatan, ini dua faktor utama kenapa perkara ini boleh terjadi. Yang pertama, kualiti liga. Dari segi kualiti liga, bukan sahaja dari sudut nilai komersial, bahkan dari segi persaingan dan kualiti permainan yang merupakan faktor terbesar peminat bola sepak di Malaysia ini, terutamanya generasi sekarang, kurang berminat dengan liga tempatan kita. Dari segi persaingan, kita semua tahu liga kita didominasi satu pasukan sejak 10 tahun ni. Oleh itu, beberapa peminat sedikit sebanyak akan berasa bosan dan tidak berminat untuk menonton. Ini tentulah bukan salah JDT, namun itulah realiti yang berlaku di kalangan peminat. Seterusnya, kualiti permainan yang mana bagi aku tidaklah susah pun nak faham punca mengapa para peminat lebih gemar menonton liga luar seperti EPL atau La Liga, yang mana corak permainan jauh lebih baik ditambah dengan barisan pemain terkemuka dunia. Dan yang kedua adalah isu yang dihadapi kelab di Malaysia. Untuk isu ini aku fokuskan isu kewangan sahaja ya, memandangkan itu isu paling kritikal dalam liga tempatan kita. Fakta di mana masalah gaji yang tertunggak menyebabkan pemain yang diminati angkat kaki dari pasukan adalah antara punca peminat marah serta muak, lalu terus memberi kesan dari segi sokongan kepada kelab itu. Padahal sekiranya kelab itu mempunyai kewangan yang baik, sudah tentulah dapat menghasilkan team management yang baik serta dapat membawa masuk pemain-pemain yang terkemuka ke dalam pasukan. Ini semua dapat menarik minat ramai penyokong sebenarnya. Mungkin ada lagi sebab yang lain yang boleh korang share dengan aku. Kalau ada, korang boleh tulis kat ruangan komen. Dan untuk penutup, harapan aku untuk Liga Tempatan kita, mungkin dari segi perubahan persaingan atau kualiti itu perlukan masa yang lama untuk improve. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, mungkin kita sudah boleh mulakan rasa ingin untuk mencuba menonton atau lebih baik menyokong Liga Tempatan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak sokong kan?